Assalamualaikum. 14 Oktober 2025 kawan-kawan. 22 Rabiul Akhir 1447 Hijrah kawan-kawan. Saya harap kawan-kawan dapat enjoy saya punya konten-konten ni. Konten-konten ni ada berkait dengan pengalaman bekerja sektor awal kan. Yang saya pension umur 60 tempoh hari. Ada 2 tempat. Kan, di hospital 1 tempat. Untuk pengesahan tu kita buat dekat Badan Polis dengan pejabat. Hari yang sama kita buat dekat Badan Pencegah Rasuah, Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia. Kan? Kenapa terkejut pula ni? Nak bagi tahulah. Yang dokumen-dokumen tu kena curi dengan anak Sari, Zainizam Sari ni, termasuk rumah dengan kedai dekat taman tu dengan ayah dia, dengan mak dia. Kan? Dia orang ni satu sedikit scammerism daripada national tu. Yang National Resources cari salah, cari masalah dengan saya gitu. Lepas pada tu National Resources ni ambil dokumen saya dengan RTM tu, program saya, dia khabar baru ni 2-3 minggu lepas dia khabar program dengan dia. Kan? Kita nak cabar dekat mahkamah nanti program tu, National Resources. Okey? Cik Mat Cik Mat jangan gebang Cik Mat. Benda tu saya buat daripada tahun 2007 lagi. Masa bertugas dekat Pengadilan Hulu dengan apa benda? Kebudayaan Thailand, kebudayaan Malaysia tu. Okey? Terima kasih. Kita jumpa lagi next video.